Jangan tunjuk, jangan terlibat, tak apa. Itu cara Nabi SAW. Memang dia nak meyakinkan, dia buat gitu. Daripada sinilah ulama-ulama kata orang-orang alim patut, kalau orang nampak ragu tak itu, dia kena buat sendiri supaya orang lebih yakin. Supaya orang lebih yakin. Anda ingat dulu masa budak-budak dulu, ayah anda pelik juga. Dia jadi pelik juga. Dalam buah ada ulat, dia ambil makan bermuna gitu. Pasal apa dia nak ayak boleh? Takut kita ragu. Pasal itulah. Dia kata ulat dalam buah ni tak apa, kalau makan pun tidak haram. Setengah orang kata kalau kita makan dalam keadaan tak sedar, kita makan-makan, tu makan, tu tak apanya. Tapi kalau kita belah setelah dia tubik tak boleh dah. Tapi susah lagu tu kan. Ada tak apa. Ada macam-macam pula perincian ulama tu. Dia kata kalau tak ada nampak gapo-gapo pun lubang luar. Tapi ada dalam. Tu tak apa. Tapi kalau lubang ada daripada luar, macam-macam lah. Itu pendapat ahli fiqh. Tapi dia nak meyakinkan kita tu, dia makan. Itu cara dia. Kadang-kadang ada bulan puasa ni. Bulan puasa ni kan sahur. Orang bad, dia minum air, dia minum sampai sudah. Orang bad dia tak berhenti. Dia nak ayat boleh. Ada ketika-ketika, jangan bazir, jangan duduk lekat tekuk. Air ada, ataupun duduk dalam mulut kehat, tak perlu kehat, makan tu. Lepas tu berhenti lah, boleh. Jangan sokmo buat gitu. Imsak ni tak ada. Anda daripada lama dah benda imsak ni tak ada. Ayah dulu lagi royak. Dan dia amal gitulah dalam rumah. Orang duk royak imsak dah, tak boleh, bola makan. Makan semacam pokok kita tak cara. Sebab apa? Sebab dia nak royak boleh. Kalau tengah-tengah orang duduk kata tak boleh, kita ikut, boleh jadi dia kerja dia kena lawan, kena royak. Kena buat sendiri, barulah orang yakin. Baru orang yakin. Serupa juga di sini. Nabi SAW banyak tempat dia kata, ada lagi orang mai kat aku kata, bukanlah dia nak sangat, sebenarnya dia nak meyakinkan orang bahawa benda tu halal. Itulah antaranya. Lepas tu kita sambung semula lah nampaknya. Wallahu a'lam. Akhirul a'lam.